Berlagak suci menentang lompatan adun, tapi cakap tidak serupa bikin. Warisan Selamatkan Sabah atau Selamatkan Sabah dari Warisan. Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Saya akan kongsi satu lagi track record Sabah ubah oleh Warisan ketika berkuasa pada tahun 2018. Kali ini berkaitan isu reformasi undang-undang dan governance. Dalam demokrasi moden, salah satu doktrin utama adalah pengurangan tumpuan kuasa, concentration of power kepada seseorang atau sesuatu pihak. Sebagaimana yang diamalkan oleh sebahagian besar negara-negara dunia adalah dengan memperkenalkan term limit, had tempoh masa kepada kepimpinan sesebuah institusi. Ini trend yang wajar malah menjadi asas kepada amalan demokrasi yang matang. Ini kerana sebagaimana risiko yang pernah disebut seorang sejarawan Inggeris kurun ke-19, Lord Acton, menyebut bahawa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Melalui had tempoh masa kepimpinan akan dapat mengurangkan penumpuan kuasa dan mengelakkan pemusatan kuasa apabila seseorang dan sesuatu kepimpinan yang terlalu lama akan cenderung mengawal semua institusi. Itu sebabnya kerajaan GRS dan PH telah memutuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 12 Disember 2023 dan 15 Januari 2024 untuk membawa cadangan pindaan Perlembagaan Negeri Sabah bagi menetapkan had tempoh kepimpinan Ketua Menteri Sabah kepada hanya 2 penggal secara berturut-turut atau maksimum 10 tahun sahaja. Reformasi undang-undang melalui pindaan ini akan dibawa kepada Dewan Undangan Negeri Sabah sebaik GRS mendapat mandat baharu dan harapnya GRS akan mendapat mandat besar dalam pilihan raya kali ini kerana pindaan Perlembagaan Negeri ini memerlukan kelulusan majoriti 2/3 ahli Dewan Undangan Negeri. Baik, berbalik kepada track record Warisan. Sebaik berkuasa pada bulan Mei 2018, antara gelombang Sabah ubah yang dibawa adalah bukan membawa Sabah ke depan, tapi ke belakang. Pada 13 Disember 2018, Warisan telah meluluskan pindaan Perlembagaan Sabah untuk memansuhkan had tempoh Tuan Yang Terutama TYT Negeri Sabah. Peruntukan Perlembagaan Sabah sebelum dipindah oleh Warisan pada tahun 2018 menyebutkan dalam artikel 2 Fasal 3. Pindaan telah dibuat kepada artikel 2 Fasal 3 Perlembagaan Negeri Sabah. Maksudnya, dalam perlembagaan asal, had tempoh maksimum seseorang TYT hanyalah 2 penggal atau 8 tahun. Malangnya, Warisan dengan slogan Sabah Ubahnya telah memansuhkan artikel 2 Fasal 3 Perlembagaan Sabah menjadikan tiada had tempoh bagi lantikan TYT. Persoalannya, apakah keperluannya pindaan ini? Apakah mustahaknya pindaan tersebut